Damansara Heights, Kuala Lumpur, tempat jalan-jalan yang sibuk berselang-seli dengan kawasan banglo mewah yang sunyi dan tertutup. Di kawasan perumahan elit itu, banglo 3 tingkat milik Datin Zaharah di Jalan Anggerik sentiasa menonjol dengan pagar besi hitam berukir mewah dan 2 pasu pokok bunga melur antik bernilai ratusan ribu ringgit diletakkan di kedua-dua belah. Di luar nampak gah, tetapi di dalamnya menyimpan kegelapan yang tidak disangka ramai. Datin Zaharah tahun ini berusia 54 tahun adalah pemilik syarikat suplemen kesihatan Harmoni jenama makanan kesihatan terkenal di seluruh negara. Kematian suaminya hampir 15 tahun lalu, Datin Zaharah seorang diri menguruskan syarikat dan membesarkan anak tunggal perempuannya Nurul. Nurul cantik, sombong dan terbiasa dimanjakan sejak kecil, tidak pernah mengenal susah atau kekurangan. 2 tahun lalu Nurul yang ketika itu baru berusia 19 tahun, memutuskan untuk berkahwin dengan seorang pemuda bernama Hafiz yang lebih tua 3 tahun daripadanya. Hafiz berasal dari keluarga miskin di kampung nelayan Kuala Selangor, datang ke Kuala Lumpur untuk bekerja sebagai buruh binaan kemudian belajar kemahiran mekanik. Dia seorang yang baik hati, jujur, tidak minum arak dan tidak berjudi. Datin Zaharah membantah keras menganggap Nurul merendahkan diri dengan mengahwini Hafiz. Namun melihat ketegasan anaknya dan sedikit rasa simpati di mata Hafiz, Datin Zaharah terpaksa menerima, menganggap ia sebagai penyelesaian. Kehidupan perkahwinan Hafiz dan Nurul tidak pernah tenang. Nurul mencemu Hafiz miskin, ketinggalan zaman, tidak tahu memanjakan dan melakukan pekerjaan kotor. Sementara itu Hafiz sentiasa bersabar menahan segala cemuhan hanya kerana dia masih mencintai Nurul. Setiap kali pasangan itu bertengkar, Hafiz akan diam-diam pergi ke belakang rumah mengeluh, manakala Nurul akan pulang ke rumah ibunya menangis dan menuntut cerai, tetapi akhirnya kembali kerana Hafiz terlalu baik. Segala-galanya mula menjadi lebih buruk. Pada suatu petang hujan di awal musim, Nurul tidak pulang ke rumah selepas kerja telefon tidak dapat dihubungi. Sehinggalah keesokan paginya Hafiz menerima mesej ringkas. "Jangan cari saya lagi, saya pergi dengan orang yang saya cintai dengan tulus." Seluruh keluarga terkejut. Datin Zaharah terdiam kaku kerana malu dan marah. Hafiz terpinga-pinga sakit, seolah-olah seluruh semangatnya ditarik keluar. Dia tidak dapat memahami isteri yang pernah berkata sangat mencintainya, yang pernah mengancam untuk mati jika ibunya tidak membenarkan perkahwinan mereka, kini pergi tanpa penjelasan, dan lelaki yang Nurul ikuti adalah seorang lelaki asing. Habarnya kenalan dari alam maya, kacak manis bicara, tetapi latar belakangnya samar-samar. Datin Zaharah melarang Hafiz keluar dari rumah, tetapi dia juga tidak sampai hati menghalaunya. Sebahagiannya kerana masih ada rasa kasih sayang ibu mertua kepada menantu, selepas 2 tahun, sebahagian lagi kerana mata Hafiz walaupun sedih sentiasa sopan dan lembut seperti hari pertama dia melangkah masuk ke rumahnya. Sejak itu banglo yang dulunya ramai orang kini hanya Datin Zaharah dan Hafiz yang tinggal bersama. 2 orang, 2 generasi yang dulunya tidak menyukai satu sama lain kini terikat dalam ruang sunyi yang kosong ini. Dan dari jarak itulah sesuatu yang terlarang mula bercambah. Sejak Nurul lari dari rumah banglo besar itu, tiba-tiba menjadi sunyi sepi, tiada lagi bunyi tumit tinggi mengetuk lantai, tiada lagi gelak tawa manja anak perempuan kesayangan Datin Zaharah. Sebaliknya terdengar bunyi langsir ditarik, bunyi cawan dan piring bertembung sayu dan helaan nafas yang sangat perlahan dari lelaki muda itu. Hafiz yang sepatutnya menjadi tunjang keluarga kecil kini menjadi orang yang ditinggalkan. Hafiz berpindah ke bilik kecil di tingkat bawah, tempat yang dulunya stor simpanan. Dia tidak berani naik ke tingkat atas, tidak berani melihat bilik yang pernah mereka kongsi bersama. Segala-galanya dalam dirinya kini bercampur aduk antara kekecewaan, kemarahan dan rasa keseorangan. Ada kalanya dia berhasrat untuk pulang ke kampung dan memulakan hidup baru, tetapi teringat ibu bapanya yang miskin di kampung. Teringat maruah sebagai menantu orang kaya, dia menelan air mata dan kekal di situ. Datin Zaharah selepas kejutan anak perempuannya lari mengikut kekasih menjadi sangat pendiam. Dia tidak lagi pergi ke syarikat setiap hari, menyerahkan segala urusan kepada pembantunya. Dapur yang dulunya Nurul tidak pernah jejak kini menyaksikan pemilik besar Harmoni suplemen itu seorang diri sibuk merebus tulang untuk membuat bubur. Tetapi makan malam pertama selepas peristiwa itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan kekok. Datin Zaharah meletakkan mangkuk bubur panas di hadapan Hafiz, suaranya masih dingin seperti biasa. "Makanlah, anggaplah rumah ini masih ada orang yang perlu diuruskan." Hafiz mendongak, matanya merah, tidak berkata apa-apa. Dia mengangguk perlahan, diam-diam makan setiap sudu bubur, seolah-olah menelan segala kepahitan di dalam hatinya.
Itulah kali pertama dalam 2 tahun sebagai menantu dia dan ibu mertuanya duduk makan berdua tanpa bertengkar, tanpa menyindir, tanpa mengejek. Hari-hari berikutnya mereka tinggal bersama tetapi tidak banyak berbual. Masing-masing dengan dunia sendiri. Hafiz pagi pergi bekerja di bengkel mekanik seperti biasa. Petang pulang awal membantu Datin Zaharah menguruskan kebun, menyapu halaman. Dia tidak meluahkannya tetapi merasa berhutang budi kepadanya. Kerana dia tahu jika bukan kerana belas kasihan mungkin Datin Zaharah sudah menghalaunya keluar pada hari Nurul pergi. Bagi Datin Zaharah, setiap kali melihat Hafiz tekun di halaman di dapur, dia merasa sesuatu yang sukar dijelaskan. Itu bukan lagi kebencian seperti sebelumnya, juga bukan simpati. Dia hanya merasa menantu ini tidak patut ditinggalkan begitu saja dan semakin dia memikirkannya semakin dia membenci anak perempuannya. Kemudian suatu hari ketika mengemas rak buku di ruang tamu, Datin Zaharah terjumpa sekeping gambar perkahwinan lama Hafiz dan Nurul. Gambar itu jatuh ke lantai dan cerminnya pecah. Satu retakan panjang tepat di tengah muka Nurul membuatkannya terkejut. Apabila dilihat dengan teliti, mata Hafiz dalam gambar itu masih lembut, masih setia kepada gadis itu. Tetapi pada hakikatnya orang yang paling dicintai itu telah pergi tanpa sepatah kata pun. Malam itu Datin Zaharah tidak dapat tidur manakala Hafiz. Malam itu buat pertama kalinya melihat ibu mertua yang kaya itu duduk seorang diri di beranda menghisap sebatang rokok panjang. Bayangannya condong di bawah cahaya lampu kuning memancarkan rasa kesepian yang menusuk kalbu. Hafiz berhasrat untuk melangkah mendekat dan menyapa tetapi kemudian diam-diam berpaling. Dia tidak tahu bahawa langkah kakinya yang senyap pada hari itu telah mula meresap ke dalam hati seorang wanita yang pernah menyangka perasaannya telah mati. Keesokan paginya Datin Zaharah bangun lebih lewat dari biasa. Segelas air limau panas yang biasa diletakkan di atas meja dapur telah tersedia entah sejak bila. Disertakan sekeping kertas kecil yang dilipat 4 tulisan tangan lelaki yang kemas. Anak dah sediakan air limau untuk ibu. Semalam ibu batuk beberapa kali. Datin Zaharah terhenti seketika. Sudah berapa lama tiada sesiapa yang mengambil berat tentang dia batuk atau sakit kepala. Malah anak kandungnya yang dia curahkan seluruh harta untuk dibesarkan dan dididik. Juga tidak ingat ibunya alah cuaca atau sering sakit kepala setiap kali cuaca berubah. Tetapi menantu yang pernah dia anggap sebagai beban kini diam-diam mengambil perhatian terhadap setiap perincian kecil. Sepanjang hari itu dia tidak berkata apa-apa tetapi dalam hatinya terasa pelik. Sesuatu yang antara bingung dan cemas tetapi juga sedikit hangat. Petang itu Hafiz pulang lebih awal dari biasa melihat Datin Zaharah sedang sibuk mengangkat beberapa pasu bunga besar dari halaman. Hujan renyai-renyai sedang turun ketika itu. Tanpa banyak bicara dia berlari membantu. Bajunya basah kuyup, kakinya penuh lumpur tetapi wajahnya tetap tenang. Dia cuba menghalang tetapi Hafiz sudah mengangkat pasu besar ke bahu seolah-olah tiada apa-apa. Hati-hati nanti tergelincir pula. Ibu masuklah ke dalam biar saya buat. 2 patah perkataan itu membuatkannya terdiam. Walaupun pernah dipanggil begitu berkali-kali di masa lalu, inilah kali pertama dia mendengarnya tanpa rasa kekok atau pahit. Malam itu dia tidak dapat tidur lagi. Imej Hafiz yang basah kuyup, menunduk mengangkat pasu tanpa sebarang keluhan terus menghantuinya. Menantu ini tidaklah seburuk itu, mungkin dia tidak sesuai dengan harapan terlalu tinggi yang pernah dia letakkan pada anak perempuannya. Hari-hari berikutnya mereka mula banyak berbual antara satu sama lain. Kadang-kadang tentang makanan, kadang-kadang bertanya khabar kesihatan pekerjaan. Hafiz seorang yang pendiam tetapi setiap perkataan yang diucapkannya jujur tanpa berselindung, tanpa berpura-pura. Ini berbeza sama sekali dengan lelaki-lelaki yang pernah mengelilingi Datin Zaharah. Selepas suaminya meninggal mereka yang pandai berbicara tetapi hanya memandang harta dan nama baiknya. Pada suatu malam ketika Hafiz sedang membaiki paip air di dapur, Datin Zaharah diam-diam berdiri memerhati dari belakang. Dia tekun peluh menitik di dahi tangan kotor dengan minyak tetapi matanya fokus, wajahnya tenang luar biasa. Dia tiba-tiba menyedari sudah lama dia tidak melihat seorang lelaki benar-benar tekun melakukan sesuatu untuk rumah ini. Rumah yang sejak suaminya meninggal hanya ada pembantu rumah yang datang dan pergi seperti mesin. Encik Hafiz, kenapa Encik tidak pulang ke kampung? Di sini ibu rasa tiada apa-apa lagi yang menahan Encik. Hafiz menghentikan tangannya dan mendongak matanya memandang Datin Zaharah, tidak marah, tidak juga menyalahkan, hanya sedikit kesedihan. Saya rasa seseorang juga memerlukan teman di sisi, bukan kerana tanggungjawab tetapi kerana saya tidak mahu ibu keseorangan. Datin Zaharah terdiam.
Selama 40 tahun sebagai wanita dia tidak pernah mendengar seorang lelaki pun mengucapkan kata-kata setulus itu kepadanya. Dari bekas suami hingga ke orang-orang yang memburunya semuanya mengucapkan kata-kata besar tetapi tiada siapa yang pernah bertanya ibu kesepiankah. Malam itu buat pertama kalinya dia menjemput Hafiz untuk minum teh bersama di ruang tamu tempat yang sebelum ini hanya digunakan untuk menerima tetamu penting. Mereka tidak banyak berbual hanya duduk diam mendengar bunyi hujan jatuh di atas bumbung. Dan pada saat itulah di dalam hati setiap orang seutas tali tidak kelihatan mula terbentuk rapuh aneh tetapi sangat nyata sehingga menusuk kalbu. Sejak malam minum teh bersama itu tiada siapa yang mengucapkan apa-apa dengan jelas tetapi segala-galanya antara Hafiz dan Datin Zaharah tidak lagi sama. Bukan lagi saudara belum lagi cinta. Mereka tergantung dalam zon kelabu yang samar-samar di mana setiap pandangan setiap sentuhan ringan membuat degupan jantung berdetak tidak teratur. Hafiz masih Hafiz seorang pemuda kampung yang baik hati sopan. Tetapi sejak Nurul pergi ada kekosongan yang luas dalam dirinya. Kekosongan itu disangka akan dipenuhi dengan kesakitan dengan pekerjaan. Tetapi kemudian ada orang lain yang menyelinap masuk ke dalam setiap celah itu dengan lembut sangat kewanitaan. Datin Zaharah pula berbeza. Dia seorang yang berpengalaman pernah menyaksikan segala pasang surut kehidupan. Tetapi buat pertama kalinya dia merasa hatinya bergelora oleh pandangan mata seorang lelaki yang 30 tahun lebih muda daripadanya. Akal menjerit bahawa itu adalah sesuatu yang terlarang tetapi hati yang dia sangka telah mati itu mula berdetak semula. Pada suatu pagi Ahad Hafiz sedang mengelap tingkap di tingkat bawah apabila Datin Zaharah datang dari belakang membawa segelas jus oren bukan lagi dengan paksaan seperti pada mulanya tetapi dengan cara yang anehnya semula jadi. Dia berdiri melihat Hafiz seketika kemudian berkata perlahan dulu semasa bersama Nurul awak pernahkah rasa bahagia? Hafiz terhenti. Dia berpaling matanya sedikit terkejut kemudian perlahan-lahan menggeleng. Mungkin saya yang mencintai sendirian manakala Nurul mencintai kehidupan lain mewah bising dan bukan diri saya yang sebenar. Datin Zaharah melihat dengan diam dia tahu jenis anak perempuannya itu. Cantik tetapi tidak matang pintar tetapi mementingkan diri. Dan dia juga menyedari lelaki di hadapannya yang pernah menjadi menantu rupa-rupanya mempunyai hati yang lebih dalam daripada semua orang kaya yang pernah mengelilinginya. Petang itu dia memasak laksa hidangan yang digemari bekas suaminya dan kemudian Nurul juga menyukainya. Tetapi kini dia menghidangkan di meja hanya untuk mereka berdua. Hafiz duduk buat pertama kalinya tersenyum tipis lama sudah saya tidak makan hidangan ini. Di sini ibu masak apa pun lebih sedap dari di kedai. Dia tidak menjawab, tetapi dari lubuk hatinya ada sesuatu yang menusuk antara gembira dan sedih. Malam itu hujan turun berterusan mereka berdua duduk bersama di ruang tamu seperti kebiasaan baru yang terbentuk. Hafiz bercerita tentang di bengkel rakan sekerja bergurau, bahawa dia bertuah, dapat tinggal di banglo makan sedap berpakaian hangat tidak ubah, seperti anak orang kaya zaman sekarang. Dia tertawa ketika menceritakan, tetapi Datin Zaharah tidak tertawa, dia hanya memandang Hafiz lama. Kemudian tiba-tiba dia berkata perlahan suaranya perlahan. Jika suatu hari nanti ibu bukan lagi ibu mertua awak, tetapi seorang wanita, biasa tanpa gelaran awak rasa ibu patut dikasihani. Hafiz terdiam. Di hadapannya adalah wanita yang pernah membuatkannya segan pernah tegang setiap kali bertemu. Kini dia seperti bayang-bayang yang rapuh penuh dengan perasaan. Dia tidak menjawab tetapi ketika tangannya meletakkan cawan teh di atas meja tangannya sedikit menyentuh tangan Datin Zaharah sentuhan ringan tetapi kedua-duanya menarik tangan mereka kembali seolah-olah arus elektrik mengalir di tulang belakang tiada siapa yang berkata apa-apa lagi. Tetapi di dalam hati setiap orang ada soalan yang baru sahaja dilontarkan dan tiada siapa yang berani menjawab. Sejak hari itu tiada siapa yang mengungkit lagi perkara itu tetapi pandangan mata mereka berdua setiap kali bertemu tidak lagi sama. Ada sesuatu yang membara perlahan terlarang penuh dengan konflik satu perasaan yang baru bercambah dalam kesilapan tetapi terlalu tulus. Dan mereka tahu jika terus tinggal di bawah bumbung yang sama suatu hari nanti perkara itu tidak dapat disembunyikan lagi. Hari-hari berikutnya, Kuala Lumpur hujan berterusan setiap kali hujan turun banglo itu semakin sunyi gelap. Bunyi titisan air memukul bumbung seolah-olah mengingatkan dua manusia di dalamnya bahawa mereka tinggal di bawah bumbung yang sama diam-diam mengurung diri dalam kesepian yang sama. Petang itu Hafiz pulang lewat dari kerja hujan lebat jalan raya banjir dia tiba di rumah basah kuyup pakaiannya penuh minyak. Datin Zaharah ketika itu sedang di dapur memasak gulai asam ikan haruan hidangan yang dia tahu Hafiz suka sejak dulu.
Ketika Hafiz masuk, dia melihat Hafiz menggigil kesejukan. Tanpa sempat berfikir apa-apa, dia terluah, "Pergi mandi dulu, nanti turun makan saya ambilkan baju kering." Hafiz sedikit terkejut apabila Datin Zaharah menggunakan saya dan bukan ibu, tetapi dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Apabila dia baru naik tangga, Datin Zaharah sudah mengekori di belakangnya dengan tuala besar. "Nanti demam pula rumah ini, sekarang hanya ada kita berdua, tiada siapa nak jaga siapa." Mereka berdua saling berpandangan, keheningan berpanjangan seketika. Di bawah cahaya lampu kuning, wajah Datin Zaharah, wanita yang pernah dianggap ibu mertua yang berkuasa, tiba-tiba menjadi sangat tulus, sangat biasa, tanpa solekan, tanpa kemewahan. Matanya bukan lagi seperti seorang ibu, tetapi seperti seorang wanita yang berdiri di hadapan seorang lelaki yang boleh memberinya sandaran. Makan malam itu berlangsung dalam senyap. Datin Zaharah mengambil ikan untuk Hafiz, Hafiz pula mengambil sayur untuk Datin Zaharah. Seolah-olah mereka sudah terbiasa menjaga satu sama lain walaupun tidak pernah diluahkan. Selepas makan, Hafiz ke dapur mencuci pinggan. Datin Zaharah duduk di ruang tamu melihat hujan di luar tingkap. Sudah lama dia tidak merasa hatinya berdegup kencang begitu. Kira-kira pukul 10 malam, elektrik di kawasan Banglo tiba-tiba terputus. Seluruh rumah gelap gelita, bunyi guruh di luar bergema di setiap dinding. Datin Zaharah terkejut berdiri hendak mencari lilin, lalu tersandung kerusi kecil dan terjatuh. Hafiz mendengar bunyi itu dan berlari keluar melihat Datin Zaharah terbaring di lantai, mata terpejam rapat, dahi terhantuk, bucu meja berdarah. "Ibu okey tak?" Dia melutut membantu Datin Zaharah bangun, menekan tuala ke luka. Dalam cahaya malap dari telefon, wajah Datin Zaharah pucat lesi, nafasnya tercungap-cungap. Dia membuka mata memandang tepat pada Hafiz, matanya panik bercampur lemah. Buat pertama kalinya dia merasa begitu kecil, begitu memerlukan sandaran. Hafiz memimpinnya ke sofa, tangannya masih menggigil. Dia perlahan-lahan memegang erat tangan Hafiz, suaranya lemah. "Jangan tinggalkan saya takut." Hafiz memandangnya, hatinya tersentak. Ini bukan lagi ibu mertuanya, ini adalah seorang wanita kesepian yang baru terjatuh dan menggigil dalam kegelapan malam. Tanpa sedar dia memeluk Datin Zaharah ke dadanya, menepuk perlahan bahunya. "Saya ada di sini, saya tidak akan pergi ke mana-mana." Datin Zaharah bersandar di bahu Hafiz, bau hujan dan minyak di bajunya bercampur dengan bau minyak wangi ringkasnya. Perasaan aneh bercampur akrab menyelubungi seluruh tubuhnya. Dia mendongak matanya berkaca memandang Hafiz dan tiada siapa yang berkata apa-apa. Tiada lagi bunyi hujan, tiada lagi bunyi guruh, hanya dua degupan jantung yang berdebal laju bersatu menjadi satu. Malam itu tiada siapa yang dapat tidur. Mereka tidak melangkaui batas serta-merta, tetapi pelukan itu sudah cukup untuk memecahkan semua halangan yang pernah mereka bina selama ini. Dari saat itu mereka tahu ada jalan lain yang terbuka, jalan yang jika diteruskan mereka tidak akan dapat kembali seperti dahulu lagi. Selepas malam penuh takdir itu, tiada apa yang sama lagi. Hafiz dan Datin Zaharah masih bekerja, masih makan bersama, masih berbual seperti biasa. Tetapi di sebalik ketenangan itu, segala-galanya telah bergerak. Sentuhan tangan kini tidak lagi tidak sengaja, pandangan mata mereka ketika melihat satu sama lain kini tidak lagi mengelak, satu ikatan tanpa nama yang tersembunyi seperti arus bawah tanah yang semakin kuat. Pada suatu pagi ketika Datin Zaharah sedang membancuh kopi, Hafiz dari belakang menghulurkan tangan membantu mengambil cerek air panas. Pada saat itu tangannya tidak sengaja menyentuh tangan Datin Zaharah, dia tidak menariknya balik. Mereka berdua berpandangan selama beberapa saat, kedua-duanya diam. Tetapi dalam pandangan itu sudah ada jawapan untuk semua yang belum berani diucapkan. Malam itu buat pertama kalinya Datin Zaharah benar-benar membuka hati. Mereka berdua duduk di ruang tamu, tiada bunyi televisyen, hanya cahaya kuning hangat dari lampu sudut. Dia memandang tepat pada Hafiz, suaranya serak, "Encik Hafiz, saya tidak lagi menganggap awak sebagai menantu awak, jangan anggap saya sebagai ibu, kita berdua kesepian." Hafiz terdiam kaku, dia faham maksudnya. Jantungnya berdegup kencang, sebahagiannya kerana takut, sebahagiannya kerana kerinduan yang telah lama terpendam. Dia berkata perlahan, suaranya menggigil, Saya juga tidak tahu bila saya mula melihat ibu berbeza. Saya melihat ibu tidak lagi sama seperti dahulu. Saya melihat ibu patut dikasihani." Kata-kata itu seperti pisau yang merobek dinding moral. Mereka berdua tidak lagi memanggil satu sama lain ibu dan anak. Mereka diam sangat lama, kemudian Datin Zaharah perlahan-lahan meletakkan tangannya di atas tangan Hafiz, matanya berkaca. Hafiz tidak menarik tangannya, kedua-dua tangan saling berpegangan dan menggigil perlahan.
Sejak hari itu mereka hidup seperti dua rakan seperjalanan lebih daripada ibu mertua dan menantu. Datin Zaharah mula membawa Hafiz ke syarikat mengajarnya menguruskan membimbingnya selangkah demi selangkah. Pekerja menyangka dia ingin mengangkat menantunya. Tetapi sebenarnya mereka sedang membina kehidupan baru di luar pandangan masyarakat. Kisah itu hanya benar-benar melangkaui batas pada suatu malam lewat. Apabila Hafiz membawa Datin Zaharah menjalani pemeriksaan kesihatan berkala dia mengalami tekanan darah tinggi dan keletihan. Dia memimpinnya masuk ke dalam kereta memegang erat tangannya. Dia mendongak memandangnya, bukan lagi pandangan ibu mertua melihat menantu tetapi seorang wanita melihat seorang lelaki yang boleh memberinya sandaran. Malam itu buat pertama kalinya Datin Zaharah menangis di bahu Hafiz menceritakan segala kesepian termasuk penyesalan tentang cara dia mendidik Nurul. Hafiz memeluknya mendengar mereka tidak berbicara tentang masa depan tetapi kedua-duanya tahu mereka telah melangkaui batas yang masyarakat tidak akan pernah memaafkan. Tidak lama kemudian Datin Zaharah secara proaktif mencadangkan sesuatu yang mengejutkan Hafiz. "Encik Hafiz, jika awak tidak mahu pergi, marilah kita berkahwin." "Berkahwin secara senyap. Saya tidak takut lagi dengan kata-kata orang. Saya hanya mahu ada seseorang di sisi yang tulus." Hafiz terdiam kaku. Dia faham apa yang akan menyusul gosip fitnah dan juga kepulangan Nurul yang tidak dijangka. Tetapi dia juga faham dalam hidup ini dia tidak pernah ada sesiapa yang mengambil berat tentang dirinya seperti Datin Zaharah lakukan. Dia memandang Datin Zaharah lama kemudian mengangguk perlahan. Perkahwinan itu berlangsung senyap, hanya beberapa orang rapat, tiada gambar gempa, tiada pengumuman meluas. Perkahwinan yang sah tetapi tiada nama di media sosial. Hafiz secara rasmi menjadi suami Datin Zaharah, ibu mertua yang dulunya hanya dia tahu menunduk memanggil ibu. Dan tepat seperti takdir yang ironis, pada hari mereka menerima sijil pendaftaran perkahwinan, pada hari itulah Hafiz menerima mesej dari nombor asing. "Saya Nurul, saya sudah pulang." Pagi itu cuaca di Kuala Lumpur sangat terik. Hafiz dan Datin Zaharah baru selesai sarapan apabila telefon Hafiz bergetar. Satu mesej dari nombor asing, wajahnya pucat apabila membaca baris kata-kata ringkas itu. "Saya Nurul, saya sudah pulang." Datin Zaharah berdiri di sebelah matanya terpaku apabila melihat nama itu. Nurul, anak perempuan yang pernah dia curahkan segala kasih sayang, pernah diharapkan akan meneruskan legasi perniagaan, pernah dia percaya akan mempunyai kehidupan yang bahagia dengan lelaki baik seperti Hafiz, dan juga orang yang telah berpaling tadah kepada mereka berdua pergi mengikut panggilan cinta dan wang yang sia-sia. Hafiz diam sangat lama. Datin Zaharah juga tidak berkata apa-apa, tetapi di dalam hati kedua-duanya faham badai sebenar bermula dari sini. Hanya 2 jam kemudian loceng pintu berbunyi. Nurul berdiri di hadapan pintu, kurus, cengkung, rambut diwarnakan perang pudar, kulit gelap, mata merah. Di tangannya hanya sebuah beg pakaian lama dan beg tangan kain yang lusuh. Pintu pagar perlahan-lahan terbuka. Orang pertama yang keluar adalah Datin Zaharah. Ibu dan anak berdiri berhadapan selepas hampir setengah tahun berpisah. Nurul memandang ibunya, bibirnya diketap manakala Datin Zaharah berwajah tanpa emosi, matanya dingin. "Masih ada muka nak balik sini?" Nurul menunduk, air mata mengalir. "Saya salah, saya ditipu, saya tiada apa-apa lagi ibu." Tanpa menunggu jawapan ibunya, Nurul melangkah masuk. Apabila tiba di pintu utama dia terhenti. Hafiz sedang keluar dari dalam rumah memakai pakaian tidur yang kemas, memegang segelas susu, wajahnya tenang seperti tuan rumah. Nurul terdiam kaku. Matanya terbeliak memandang Hafiz, kemudian memandang ibunya yang berdiri di belakang. Suasana membeku selama beberapa saat. Abang masih di sini ibu? Kenapa ibu biarkan dia di sini?" Nurul tergagap-gagap. Hafiz tidak menjawab manakala Datin Zaharah melangkah ke hadapan dengan tenang dan berkata setiap perkataan dengan jelas seperti tamparan keras. "Hafiz bukan lagi menantu saya, dia suami saya." Dush, bunyi hentaman di kepala Nurul seperti disambar petir. Dia mengundur terduduk di anak tangga, seluruh badannya menggigil. Dia memandang Hafiz, lelaki yang pernah menjadi suaminya. Dia memandang ibunya yang pernah mengajarnya tentang moral, tentang adat. Kini kedua-duanya telah mengkhianatinya dengan cara yang tidak dapat dibayangkan. Tidak mungkin. "Ibu kawini bekas suami saya." "Ibu dah gila ke?" Datin Zaharah tetap tenang. "Saya lebih waras dari sebelumnya. Kamu yang pergi, orang yang tinggal adalah satu-satunya yang masih tahu bagaimana hidup dengan baik." Nurul teresak-esak. Dia berlari masuk ke dalam rumah seolah-olah mencari sesuatu yang biasa, tetapi segala-galanya telah berubah. Meja makan tidak lagi ada cawan porselin merah jambu yang pernah digunakannya.
Di ruang tamu terpampang gambar perkahwinan baru. Gambar Hafiz dan Datin Zaharah memakai baju kurung tradisional bergandengan tangan dan tersenyum tipis di tengah taman bunga. Tidak, ibu tidak ada hak untuk merampasnya dari saya. Walaupun saya salah, ibu tidak boleh berbuat begitu. Salah, Datin Zaharah berkata dingin. Kamu tinggalkan suami, tinggalkan rumah, ikut kekasih, kini pulang tangan kosong baru nak menyalahkan. Siapa yang pengkhianat sebenar? Hafiz melangkah ke hadapan, suaranya tenang tetapi tegas. Saya pernah mencintai awak Nurul dengan tulus, tetapi awak membuang semuanya. Sekarang jangan menyalahkan orang lain. Nurul memandangnya, matanya seolah-olah runtuh. Dia menyedari lelaki yang pernah dia caci miskin, pernah dia hina, kini adalah lelaki yang ibunya pilih sebagai suami. Satu kebenaran pahit seperti tamparan yang mengenai tepat pada ilusi dalam dirinya. Pada hari itu, Nurul meninggalkan rumah dengan mata kosong. Dia tidak membawa beg pakaian, juga tidak meminta sesen pun, hanya menggumam kalian akan menyesal. Pintu pagar tertutup. Tetapi kali ini ia tertutup untuk selama-lamanya. Sejak melangkah keluar dari banglo itu pada hari itu, Nurul seperti hilang semangat. Dia tidak percaya apa yang disaksikannya. Ibu kandungnya yang pernah mengajarnya untuk menjaga maruah kini menjadi isteri sah bekas suaminya. Manakala lelaki yang pernah dia hina kini hidup senang, berkeyakinan matanya tidak lagi menunduk seperti dahulu. Nurul menaiki teksi ke rumah sewa seorang rakan lama, berbaring senyap sepanjang petang tanpa berkata apa-apa. Menjelang malam dia membuka telefonnya dan melayari media sosial, dan kemudian dia terkejut apabila melihat posting pertama muncul di sebuah laman berita gosip Gempa Damansara Heights. Anak perempuan lari ikut kekasih suami, kahwini ibu mertua, perkahwinan terlarang yang nyata dalam kehidupan sebenar. Disertakan gambar perkahwinan Hafiz dan Datin Zaharah yang bocor. Wajah Nurul pucat, lesi tangannya menggenggam erat telefon, kukunya menekan kulit sehingga berdarah. Dia tidak tahu siapa yang menyebarkan berita itu, tetapi jelas ada seseorang yang ingin membunuh maruah terakhir yang masih tersisa padanya. Keesokan paginya artikel itu telah menjadi topik utama carian. Ratusan komen dan perkongsian kritikan membanjiri. Memang dah melampau, ibu mertua kahwin menantu dah tak ada apa nak cakap. Anak perempuan teruk ibu pun sama teruk. Menjijikkan, menjijikkan. Memang ada duit semua boleh jadi, kena siasat sah ke tidak. Jijik. Kedua-dua Datin Zaharah dan Hafiz membaca komen-komen itu. Tetapi berbeza dengan Nurul, mereka diam, mereka sudah bersedia mental. Bagi Datin Zaharah, seorang wanita yang pernah mengatasi penghinaan prasangka untuk seorang diri membina empayar. Dia faham semakin dia bertindak balas, semakin masyarakat akan berani bertindak. Hafiz pula berbeza. Dia sakit tetapi tetap tenang kerana dia tahu perkara yang terlarang tidak boleh diharapkan untuk dipuji orang. Apa yang dia pertahankan adalah kepercayaan, adalah kebaikan terhadap wanita yang memberinya peluang untuk memulakan hidup baru, walaupun wanita itu adalah ibu kepada bekas isterinya. Tetapi Nurul tidak rela dia mula menyebarkan berita tanpa nama ke kumpulan-kumpulan menuduh ibunya merampas suaminya. Dia mereka-reka cerita bahawa Hafiz adalah seorang penggali emas, telah merancang sejak lama untuk memikat ibu mertua menyasarkan harta kekayaan keluarga. Dia juga menyebarkan fitnah tentang kehidupan pribadi ibunya, menggali semula cerita-cerita lama penuh rekaan bertujuan untuk mencemarkan nama baik, semuanya hanya untuk membalas dendam. Sebuah artikel tanpa nama berbunyi, siapa sangka ibu berkuasa itu sanggup kahwin menantu sendiri. Kebenaran di sebaliknya lebih menjijikkan. Lelaki itu pernah dilihat di rumah ibu mertua sebelum anak perempuan itu lari ikut kekasih. Mungkinkah itu penyebab anak perempuan itu pergi? Artikel itu tersebar pantas. Netizen terbahagi kepada dua pihak, satu pihak mengkritik keras, satu pihak pula bersimpati. Anak perempuan lari kemudian balik, baru nak salahkan siapa orang yang tinggal berhak untuk bahagia. Di banglo yang sunyi, Datin Zaharah masih pergi bekerja seperti biasa. Tetapi apabila melangkah masuk ke syarikat, pandangan mata pekerja sudah berbeza. Ada yang menunduk sedikit mengelak, ada yang cuba bersikap sopan tetapi tidak berani memandang lurus. Manakala Encik Rahim, pembantu setia lebih 20 tahun, diam-diam meletakkan akhbar di atas mejanya, tajuk utama dicetak tebal. Ibu mertua kahwini menantu, kisah nyata seperti gurauan menggemparkan dunia perniagaan Kuala Lumpur. Dia melihat halaman akhbar itu kemudian melipatnya. Dia faham harga pilihan yang terlarang adalah harus menerima kecaman umum. Tetapi dia tidak menyesal, dia hanya bimbang Hafiz, lelaki muda itu cukup teguh menghadapi badai. Malam itu dalam makan malam berdua, Hafiz tiba-tiba memegang tangannya. Saya boleh tahan, masyarakat nak kata apa pun tak mengapa, asalkan ibu jangan tinggalkan saya.
Datin Zaharah memandangnya air mata bergenang. Pada saat itu dia tahu betul cinta ini mungkin salah bagi orang ramai tetapi tidak salah bagi hati. Tetapi mereka tidak tahu di luar sana Nurul sedang merancang rancangan gila, bukan lagi artikel, bukan lagi air mata tetapi satu serangan balas yang boleh memusnahkan maruah dan juga harta ibunya. Selepas meninggalkan banglo itu Nurul bukan lagi Nurul yang lemah. Kekecewaan, penghinaan apabila melihat ibunya berkahwin dengan bekas suaminya dan didorong oleh masyarakat sebagai anak perempuan lari dari rumah ikut kekasih. Apabila pulang ibu sudah berkahwin dengan menantu membuatkannya hilang kepercayaan sepenuhnya kepada kasih sayang keluarga. Kekal di rumah sewa sempit rakan lama Nurul mula merancang balas dendam bukan hanya kerana terluka tetapi kerana dia tidak menerima kegagalannya. Bukan hanya kehilangan cinta maruah, tetapi kini ibunya yang pernah dianggap ratu yang tidak boleh disentuh dimalukan tetapi tetap tenang hidup bersama lelaki yang pernah menjadi suaminya. Mereka telah merampas segala-galanya daripadanya. Kini gilirannya untuk mengambil kembali. Nurul memulakan dengan diam-diam mengumpul dokumen tentang syarikat suplemen kesihatan Harmoni di mana Datin Zaharah adalah wakil undang-undang dan juga tempat dia pernah membantu ibunya sejak baru tamat pengajian. Dia masih menyimpan banyak kata laluan lama, mempunyai akses kepada beberapa sistem perakaunan yang ibunya terlupa untuk menarik balik apabila dia pergi. Melalui celah-celah itu Nurul memuat turun banyak kontrak slip gaji fail import bahan mentah, sesuatu yang sangat berbahaya jika bocor keluar. Dan kemudian dia menghantarnya secara anonim kepada seorang wartawan penyiasat yang pakar menulis tentang salah laku korporat. Dalam masa 2 minggu akhbar gempa dengan habar angin tentang syarikat suplemen kesihatan Harmoni menggunakan bahan mentah yang tidak memenuhi standard dalam satu kumpulan pengeluaran makanan kesihatan baru-baru ini. Disertakan imej dokumen bocor iaitu apa yang Nurul berikan. Orang ramai mula meragui etika perniagaan syarikat itu. Beberapa pengedar mula menghentikan pesanan. Datin Zaharah pucat lesi ketika mesyuarat tergempar dengan bahagian undang-undang di hadapan adalah dokumen permintaan pemeriksaan dari Jabatan Kesihatan. Encik Rahim pembantu rapat mengesyaki ada orang sengaja menyebarkan maklumat dalaman tetapi semua petunjuk kabur. Pada masa yang sama sebuah video suntingan dari gambar perkahwinan dan klip-klip intim antara Hafiz dan Datin Zaharah tiba-tiba tersebar di TikTok dengan tajuk mengejutkan. Cinta terlarang antara ibu mertua dan menantu. Adakah ini cinta atau rancangan untuk merampas harta? Video itu mencapai lebih 1 juta tontonan selepas 24 jam. Deretan komen berniat jahat membanjiri laman Facebook syarikat. Masyarakat tidak lagi berdebat. Mereka menyimpulkan bahawa ini adalah drama sumbang mahram harta dan pengkhianatan. Hafiz juga tidak terlepas dari serangan. Rakan-rakan lama di bengkel enggan berhubung. Dia dipecat dari pekerjaan jurutera kontrak kerana reputasinya menjejaskan syarikat. Media tidak menyebut nama secara langsung tetapi menggunakan frasa seperti menantu jadi suami, ibu mertua tukar peranan untuk merujuk. Pada waktu malam Hafiz diam-diam membersihkan komen-komen negatif di laman peribadi Datin Zaharah. Tetapi Datin Zaharah tidak menangis, tidak menyalahkan, hanya meletakkan tangan di bahunya. Kita tahu harga yang perlu dibayarkan sekarang, masanya untuk berdiri tegak. Tetapi dia tidak tahu orang yang menyerangnya adalah anak kandungnya sendiri. Malam itu Nurul duduk dalam kegelapan merenung skrin komputer riba. Dia baru sahaja menghantar satu lagi email tanpa nama, kali ini kepada rakan kongsi besar yang mengedarkan produk utama syarikat suplemen kesihatan Harmoni, disertakan amaran bahawa syarikat itu sedang dalam siasatan dan perlu mempertimbangkan untuk menghentikan kerjasama. Selepas menghantar, dia bersandar di kerusi menghisap sebatang rokok. Itu kali pertama dia merokok. Dia tersenyum pahit, suaranya serak. Saya telah kehilangan segala-galanya. Sekarang giliran ibu dan Hafiz merasainya. Jangan salahkan saya, kejam kalian yang pilih dulu. Di luar tingkap Kuala Lumpur masih terang benderang tetapi di dalam hati 3 orang yang pernah menjadi keluarga tiada apa-apa selain kegelapan. Suasana di ibu pejabat syarikat suplemen kesihatan Harmoni tidak pernah setegang ini dulunya. Tempat Datin Zaharah melangkah masuk dengan bangga, seorang wanita berkuasa kini diselubungi suasana suram penuh kerisauan. Dalam tempoh 3 minggu sahaja, syarikat itu dibatalkan perjanjian oleh 3 pengedar utama, 1 rakan kongsi asing menghentikan transaksi dan hampir separuh daripada ejen jualan memulangkan barang dengan alasan tindak balas pasaran negatif. Tidak dapat dijual. Pendapat umum masih terus berbisik dan tersebar seperti tumpahan minyak. Hanya dengan melayari internet dan menaip kata kunci ibu mertua kahwin menantu, ratusan video komen artikel akan muncul dengan kata-kata pedas.
Datin Zaharah keletihan, tetapi apa yang paling menyakitkan hatinya bukanlah kejatuhan kerjaya tetapi keraguan yang semakin besar dalam dirinya. Siapa yang cukup mampu dan mengetahui selok-beluk syarikat untuk menyebarkan dokumen-dokumen yang begitu tepat? Encik Rahim, pembantu setia yang bersamanya selama 20 tahun, menolak fail ke atas meja. Cik Nurul, orang terakhir yang masih mempunyai akses kepada data lama adalah dia. Selepas dia pergi, dia tidak pernah menarik balik akaun-akaun sampingan. Datin Zaharah menggenggam erat kerusi, matanya berkaca tetapi dingin. Anak saya. Hafiz duduk di sebelahnya, tergamam kemarahan yang membara bercampur pahit. Wanita yang pernah dia cintai, pernah dia sakit hati kerana ditinggalkan, kini adalah orang yang mendorong dia dan ibunya ke dalam lumpur cemuhan umum. Dia bukan lagi Nurul yang dulu. Hafiz berkata dengan suara perlahan. Mungkin semua batas dalam dirinya telah putus sejak dia tahu kita bersama. Datin Zaharah diam, tidak membantah, tidak menjelaskan. Matanya memandang jauh seolah-olah cuba mencari semula imej anak perempuannya yang dahulu. Gadis kecil yang pernah memeluk erat ibunya menangis teresak-esak kerana terjatuh, kini telah menjadi seorang yang tahu membenci, tahu menjatuhkan ibunya dengan cara yang paling kejam. Petang itu akhbar secara rasmi melaporkan bahawa syarikat suplemen kesihatan Harmoni telah dipanggil oleh Jabatan Kesihatan. Belum dipastikan ada salah laku atau tidak, tetapi diminta menghentikan sementara beberapa produk laris, harga saham jatuh berterusan. Media menjemput Datin Zaharah untuk bersuara tetapi dia menolak semuanya. Pada masa yang sama, Nurul kembali bersiaran langsung di sebuah saluran media sosial mengaku sebagai anak perempuan yang dikhianati oleh ibu kandungnya sendiri. Dalam video itu, dia sengaja membiarkan wajahnya kelihatan letih, solekan pucat, suaranya lemah seperti mangsa. Saya tidak mahu berkata tetapi saya tidak boleh berdiam diri. Saya pernah mempunyai keluarga yang bahagia. Saya pergi kerana saya bodoh. Tetapi apabila saya pulang, ibu saya yang melahirkan saya telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh sesiapa. Dia berkahwin dengan orang yang pernah menjadi suami saya. Video itu segera mencapai lebih 2 juta tontonan. Peristiwa itu beralih dari kisah terlarang kepada drama keluarga yang bermusuhan. Deretan komen mengkritik Hafiz sebagai perampas ibu mertua rubah bertopeng menantu baik. Manakala Datin Zaharah dimalukan sebagai ibu yang dahagakan cinta licik mengkhianati anak perempuannya. Pukulan terakhir adalah apabila seorang pekerja lama dalam syarikat yang pernah rapat dengan Nurul tiba-tiba berhenti kerja dan mendedahkan di blog peribadi bahawa kaki tangan syarikat telah mengetahui tentang hubungan pelik itu sejak awal lagi. Malam itu Hafiz dan Datin Zaharah makan malam dalam senyap, tiada lagi makan malam yang tenang seperti dahulu, hanya dua orang yang bertahan menyuap setiap suapan seolah-olah menelan gosip ke dalam perut yang senyap. Atau kita menyerah kalah? Datin Zaharah terluar. Hafiz meletakkan penyepit. Jika ibu mahu saya ikut, tetapi jika kita menyerah kalah itu bermakna kita salah. Dia memandangnya, matanya pada masa itu bukan lagi wanita yang pernah membina kerjaya tetapi seorang ibu yang dicakar tanpa belas kasihan oleh anak perempuannya sendiri yang dia besarkan sepanjang hayatnya. Saya pernah sangka saya boleh mengajarnya, tetapi kini saya faham saya hanya mengajarnya untuk hidup pintar tetapi tidak mengajarnya untuk hidup dengan betul. Angin di beranda bertiup kencang, setiap daun gugur seolah-olah mengingatkan bahawa musim telah berubah, tetapi bagi mereka musim ribut lain belum bermula. Mesej tanpa nama dengan tajuk kebenaran tentang pengerusi Harmoni Suplemen dan perkahwinan sumbang mahram dihantar ke lebih sedozen akhbar besar disertakan satu fail dokumen setebal hampir 30 muka surat bersama video suntingan dan gambar peribadi. Pengirimnya adalah seorang anak perempuan yang telah dikhianati. Seminggu kemudian Nurul muncul di sidang media yang dianjurkan sendiri atas nama mendedahkan kebenaran yang tersembunyi. Walaupun tiada nama Datin Zaharah atau Hafiz dalam jemputan, tetapi pihak media sudah mengagak cerita itu sejak tajuk utama muncul, apabila ibu menjadi isteri bekas suami saya, apabila moral dikorbankan demi harta. Saya tidak boleh berdiam diri. Sidang media itu disiarkan secara langsung di YouTube, menarik ratusan ribu tontonan hanya dalam beberapa jam. Nurul melangkah ke pentas memakai baju putih, rambut terurai, wajah pucat lesi dihiasi solekan seolah-olah baru melalui malam yang panjang tanpa tidur. Saya Nurul binti Ismail adalah anak kandung Datin Zaharah binti Hashim, juga bekas isteri Encik Hafiz bin Abdullah. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk menangis atau merebut cinta tetapi untuk memberitahu semua orang kebenaran. Dia mula memaparkan di skrin besar gambar-gambar peribadi yang diambil secara senyap-senyap di banglo itu.
Detik-detik Hafiz dan Datin Zaharah berpelukan makan malam bersama malah gambar mereka pergi mendaftarkan perkahwinan disertakan salinan sijil pendaftaran perkahwinan sebenar yang diperoleh sendiri dari fail peguam. Bisikan riuh rendah kamera mengambil gambar berterusan Nurul tidak menangis. Sebaliknya dia tersenyum pahit. Saya pernah bodoh tinggalkan suami ikut panggilan cinta tetapi tidak sangka apabila saya kembali orang yang pernah saya panggil ibu telah menjadi isteri sah suami saya. Saya tidak dapat percaya wanita yang pernah memberi ceramah moral pernah mengajar saya untuk menjaga adab boleh mengahwini menantunya sendiri. Dan kini apabila saya membantah saya pula dipanggil pengkhianat. Orang ramai wartawan bergelora. Deretan soalan diajukan. Adakah anda mempunyai bukti bahawa hubungan antara mereka berdua bermula sebelum anda pergi? Adakah anda rasa pemergian anda sendiri adalah sebab yang mendorong ibu anda membuat keputusan ini? Apakah tujuan sidang media hari ini untuk mendapatkan semula maruah atau menjatuhkan ibu kandung anda? Nurul mengetap bibir menunduk. Dia berkata perlahan, saya tidak memerlukan simpati sesiapa. Saya hanya mahu ibu saya tahu bahawa setiap tindakan ada harganya. Walaupun dia ibu kandung, walaupun dia siapa. Sidang media berakhir, media meledak. Media sosial berkongsi dengan pantas. Akhbar-akhbar utama mula melaporkan dengan tajuk-tajuk penuh kontroversi. Gempa pengerusi syarikat farmasotikal besar dituduh kahwin menantu anak perempuan anjur. Sidang media dedah. Terlarang ibu jadi isteri bekas suami anak. Masyarakat marah, cinta wang keluarga bergolak. Sebuah keluarga yang musnah dan pengajaran moral yang mahal. Di banglo Datin Zaharah diam-diam mematikan televisyen. Hafiz duduk senyap tidak berkata apa-apa. Encik Rahim pembantu datang terus ke rumah memberinya sepucuk surat. Pihak peguam sedang menyediakan prosedur untuk menyaman fitnah mencemarkan nama baik dan jenayah menyebarkan maklumat peribadi tetapi Datin perlu menandatangani permohonan itu. Datin Zaharah tidak menandatangani. Dia mendongak dan berkata dengan suara serak, saya tidak akan menyaman anak saya. Hafiz memegang tangannya, matanya tenang. Jika ibu tidak menyaman kita akan terus didesak ke jalan buntu. Dia memandang keluar ke beranda tempat yang dulunya ruang tenang setiap petang. Ada cahaya matahari, kini hanya kawasan gelap penuh kontroversi, penuh kesakitan ditikam dari belakang oleh darah daging sendiri. Kadang-kadang berdiam diri adalah jawapan yang paling kuat. Tetapi pada saat itu panggilan telefon dari rakan kongsi Jepun masuk. Kami mohon maaf. Atas alasan email korporat kami terpaksa menarik diri dari usaha sama dengan Harmoni Suplemen. Kata-kata ringkas itu seperti pukulan maut. Seluruh kerjayanya usaha 30 tahunnya hancur berkecai. 3 hari selepas sidang media akhbar dipenuhi dengan artikel yang menyasarkan Harmoni Suplemen, syarikat yang Datin Zaharah ambil masa lebih 30 tahun untuk membina bukan lagi khabar angin. Masyarakat kini seolah-olah mendapat pengesahan dari pemilik sendiri semakin percaya bahawa apa yang pernah dianggap khabar angin adalah kebenaran sepenuhnya. Banyak pemegang saham menelefon menuntut untuk menarik modal 3 pelabur berpotensi menghentikan rundingan projek pengembangan. Pemeriksaan rasmi dari Jabatan Kesihatan dilancarkan. Ruang pejabat syarikat yang dulunya simbol profesionalisme dan kejayaan kini menjadi dingin. Pekerja bekerja dalam keadaan tertekan. Ramai yang mula diam-diam menghantar surat berhenti kerja. Tiada siapa yang mahu dikaitkan dengan syarikat yang dilanda kontroversi moral oleh media. Malam itu Hafiz pulang lewat selepas cuba menghubungi beberapa rakan lama untuk mendapatkan nasihat undang-undang. Dia baru melangkah masuk ke rumah apabila melihat lampu di ruang tamu tidak menyala, pintu terbuka sedikit, segala-galanya sunyi luar biasa. Di dapur Datin Zaharah sedang duduk sendirian. Di atas meja ada semangkuk bubur putih yang telah sejuk dan secawan teh yang masih berasap tetapi tidak diminum. Dia tidak mendongak apabila Hafiz masuk, wajahnya pucat lesi, matanya cekung. Buat pertama kalinya sepanjang hidupnya sebagai menantu kemudian menjadi suami wanita itu, Hafiz melihat Datin Zaharah kelihatan seperti seseorang yang telah melepaskan segalanya. Saya minta maaf kerana tidak dapat melindungi ibu. Hafiz berkata perlahan. Dia tidak menjawab. Seketika kemudian dia memandang ke arah tingkap di mana cahaya lampu jalan yang kekuningan menyinari. Suaranya serak dan kering. Saya pernah fikir asalkan hidup jujur, berniaga dengan baik, membesarkan anak dengan segala yang saya ada, pada akhirnya akan mendapat balasan. Tetapi anak yang saya curahkan seluruh jiwa raga, kini berpaling balik memijak-mijak saya di hadapan umum. Dia berhenti, tangannya menggigil memegang cawan teh tetapi kemudian meletakkannya tanpa minum.
Hafiz melangkah mendekat dan memegang tangan yang kurus dulunya kuat mengendalikan seluruh konglomerat. Kini sejuk dan kasar seperti daun di akhir musim, kita boleh berundul ke luar negara dan memulakan hidup baru atau pulang ke kampung hidup sederhana. Saya akan buat apa sahaja asalkan ibu jangan putus asa. Tetapi dia menggeleng, anakku, tidak semua orang boleh memulakan hidup baru. Saya sudah tiba di penghujung perjalanan. Saya tidak takut dengan pandangan umum, tidak takut miskin, saya hanya tidak sanggup jika anak musnah kerana saya. Hafiz terhenti. Dia faham Datin Zaharah sedang berfikir untuk berundur sendirian untuk menyelamatkannya supaya dia tidak lagi dipanggil menantu yang terlarang, supaya dia boleh keluar dari lumpur ini dan hidup kehidupan lain. Ibu mahu berceraikan? Hafiz bertanya dengan suara tersekat. Datin Zaharah diam sangat lama, kemudian dia mengangguk perlahan seperti satu penamat, tanpa air mata, tanpa tragedi, hanya kesakitan yang membara memamah hati. Anak masih muda, anak masih ada jalan, saya pula sudah habis. Keesokan paginya satu kenyataan akhbar dikeluarkan dari pejabat peguam yang mewakili Datin Zaharah, pengerusi Harmoni Suplemen. Datin Zaharah binti Hashim secara rasmi mengumumkan peletakan jawatan, menarik diri sepenuhnya dari lembaga pengarah dan menyerahkan kuasa pengurusan kepada rakan kongsi pengganti. Pada masa yang sama, beliau dan Encik Hafiz bin Abdullah juga telah memfailkan permohonan cerai mengikut prosedur undang-undang. Netizen serta-merta memberi tepukan gemuruh. Ramai yang menganggap itu adalah kesudahan yang setimpal. Tiada siapa yang melihat kehancuran di sebalik tabir moral yang mereka bina. Malam itu Hafiz berpindah keluar dari banglo itu tidak membawa apa-apa selain beg pakaian kecil. Datin Zaharah menghantarnya ke pagar tanpa air mata, hanya sepatah kata terakhir. Pergi hidup untuk diri sendiri, jangan hidup demi pengampunan orang lain. Dia berpaling. Tetapi di dalam hatinya dia tahu dia baru sahaja meninggalkan sebahagian hatinya di rumah itu, tempat yang pernah ada cinta yang tulus walaupun dalam bentuk yang ditolak oleh seluruh masyarakat. Seminggu selepas pengumuman perceraian dan pengunduran diri Datin Zaharah dari syarikat media, mula mereda masyarakat beralih kepada topik baru. Manakala Harmoni Suplemen di bawah pengurusan kumpulan pemegang saham baru perlahan-lahan stabil semula tetapi telah kehilangan kedudukan dominan sebelumnya. Datin Zaharah hilang sepenuhnya dari media, tiada siapa yang tahu di mana dia berada, apa yang dilakukannya. Orang hanya mengagak bahawa dia telah memilih untuk bersembunyi di sebalik bayang-bayang. Selepas kejutan ibu kahwin menantu yang menggemparkan umum, Hafiz pula berpindah ke sebuah bilik sewa kecil berhampiran bengkel mekanik lamanya. Dia menolak semua tawaran untuk menjual kisah hidupnya kepada pembuat filem akhbar atau YouTuber. Dia tidak mahu sesiapa menyentuh kesakitan yang pernah dia dan Datin Zaharah alami, sebuah cinta yang tulus tetapi disalib dengan dua perkataan terlarang. Setiap hari dia bekerja, makan di kedai biasa, pulang ke rumah membaca buku. Setiap malam dia masih mengekalkan tabiat membancuh secawan teh, duduk di hadapan tingkap melihat langit. Tetapi kali ini tiada lagi wanita yang pernah duduk di sisinya menuangkan teh kepadanya dengan tangan yang pernah menggigil kerana takut kehilangannya. Dia tidak menyesal tetapi dia rindu, manakala Nurul pula berbeza. Selepas sidang media yang menggemparkan, dia dijemput untuk temu bual di beberapa saluran televisen kecil, menerima banyak tawaran iklan, malah ada yang mencadangkan untuk menulis buku menceritakan kisah dikhianati seorang anak perempuan. Dari luar dia seperti telah menang, tetapi apabila lampu padam, apabila pulang ke apartmen sewa tingkat 4 tanpa suara manusia, dia menangis lagi. Buat pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup, Nurul merasa dirinya benar-benar keseorangan. Ibunya telah menganggapnya orang asing. Hafiz yang pernah menjadi suami kini juga hilang dari hidupnya selepas bercerai. Manakala Long, kekasih yang pernah dia lari ikut setelah kehabisan wang, juga telah melarikan diri meninggalkan luka kotor yang Nurul tidak pernah berani ceritakan. Dia pernah fikir memusnahkan mereka, kemudian hatinya akan lega. Tetapi tidak malam itu, ketika duduk sendirian di bilik, Nurul membuka semula video hari perkahwinan ibu dan Hafiz, video yang pernah dia godam dari telefon kenalan di syarikat penganjur majlis. Dalam video itu Hafiz tersenyum memasangkan gelang tangan kepada Datin Zaharah. Dia memandang Hafiz, matanya tanpa sebarang kepura-puraan. Dia mematikan komputer riba, duduk termenung di atas katil. Nurul teresa-esak. Bukan lagi air mata kemarahan, tetapi air mata seorang anak yang telah memecahkan barang berharga sendiri hanya kerana cemburu buta. Saya benar-benar telah membunuh mereka. Dia menggumam. Keesokan harinya Nurul pergi ke masjid diam-diam memohon ampun.
Apabila ustaz bertanya adakah kamu masih membenci ibumu, dia menunduk sangat lama kemudian berkata, tidak, saya hanya membenci diri sendiri kerana membiarkan ibu saya tidak lagi menjadi ibu saya. Di tempat lain, Datin Zaharah sedang tinggal di sebuah kampung yang tenang menyewa sebuah rumah kecil di tepi sungai. Dia masih menyimpan telefon tetapi tidak berhubung dengan sesiapa. Di meja kecil di tepi tingkap, dia meletakkan gambar perkahwinan dengan Hafiz, gambar yang dimalukan oleh masyarakat. Tetapi baginya itu adalah satu-satunya kenangan dia pernah hidup mengikut kata hatinya. Dia tidak memerlukan sesiapa untuk memahami, dia hanya memerlukan Hafiz pernah tulus kepadanya dan dia percaya Hafiz masih begitu. Selepas malam-malam gelisah bergelut antara kekosongan dan penyesalan, Nurul memutuskan untuk mencari Hafiz semula, bukan untuk menyambung semula cinta lama kerana antara mereka sudah lama tiada apa-apa, tetapi untuk meminta maaf sebagai cara terakhir untuk meringankan beban hati. Dia bertanya ke sana sini. Rakan-rakan lama tiada sesiapa yang menyimpan hubungan dengan Hafiz. Dia pergi ke bengkel mekanik tempat Hafiz pernah bekerja, tetapi pengawal keselamatan berkata dia sudah lama berhenti, tidak meninggalkan sebarang maklumat. Seminggu kemudian dia tiba-tiba menerima panggilan dari Encik Rahim, bekas pembantu ibunya. Jika kamu benar-benar mahu bercakap dengan Hafiz esok jam 8 pagi di warung kopi Bunga Raya di Damansara Heights. Tetapi saya beritahu awal-awal dia bukan lagi orang yang kamu kenal. Nurul tiba lebih awal dari janji temu. Dia duduk di sudut kedai, tangannya menggigil perlahan segelas kopi ais di hadapannya. Telah cair semua aisnya, hatinya kacau bilau. Tidak pasti apa yang dia takutkan, ditolak, dihina atau berhadapan dengan pandangan mata yang dulunya mencintainya sehingga habis-habisan. Pukul 7.55 pagi Hafiz masuk, masih dengan bentuk tubuh yang sama, cuma sedikit kurus, kulit gelap, baju kemeja putih kemas dan beg sandang lama di bahu. Tetapi mata Hafiz sudah berbeza dari dahulu, tiada lagi kelembutan, tiada lagi pandangan penuh kasih sayang, sebaliknya ketenangan yang sunyi sehingga menusuk hati. Nurul berdiri tersenyum kekok, abang sihat? Hafiz duduk mengangguk perlahan. Terima kasih, saya baik-baik saja. Kesunyian berpanjangan, suasana seperti pekat. Akhirnya Nurul menarik nafas dalam-dalam. Saya datang sini bukan untuk meminta abang kembali, saya tahu itu tidak mungkin. Saya hanya ingin meminta maaf. Saya salah, sangat salah. Saya tiada apa-apa lagi untuk membela diri atas apa yang telah saya lakukan. Saya hanya berharap abang faham. Ketika itu saya seperti orang gila. Saya hilang arah, hilang segala-galanya. Saya melihat abang dan ibu seperti mengkhianati saya, tetapi kini saya faham saya sendiri yang mengkhianati dahulu. Hafiz masih diam-diam mengacau kopi, matanya memandang jauh keluar tingkap. Setelah sekian lama barulah dia berkata perlahan, Nurul, awak tidak berhutang maaf kepada saya kerana pada hari awak pergi awak sudah melunaskannya. Nurul terdiam. Dia menunduk, air mata mengalir. Dan ibu-ibu, di mana saya mahu berjumpa ibu? Hafiz terhenti. Dia memandang Nurul, matanya sedikit sayu. Awak pernah membunuh ibu sekali dengan pandangan umum, dengan sidang media, dengan media sosial, dengan habar angin, dengan kebenaran. Sekarang awak mahu berjumpa untuk apa? Untuk meminta maaf atau untuk meredakan rasa bersalah sendiri? Saya minta maaf, tetapi ibu tidak mahu berjumpa awak. Nurul menggigil. Dia tidak sangka ibu kandungnya sendiri telah memutuskan segala jalan kembali. Adakah saya tiada peluang lagi? Hafiz meletakkan cawan kopi di atas meja. Dia berdiri, peluang itu seperti segelas air penuh. Apabila awak tumpahkan walaupun diminta kembali, tidak akan sempurna lagi. Saya tidak marah kepada awak, juga tidak lagi cinta atau dendam, hanya berharap awak hidup dengan betul. Jangan gunakan kesilapan untuk membenarkan kesakitan diri sendiri lagi. Dia melangkah pergi. Nurul terduduk di kerusi, menundukkan kepala di atas meja, menangis tanpa suara. Dia pernah fikir hanya dengan meminta maaf sudah selesai. Tetapi ada luka yang tidak dapat dijahit dengan kata-kata. Ada ikatan keluarga yang apabila retak akan menjadi debu. Malam itu Hafiz kembali ke bilik sewanya. Dia membuka telefon dan melihat satu mesej dari nombor tidak bernama. Gadis itu datang berjumpa kamu, kan? Hafiz membalas. Ya, saya cakap tepat seperti yang ibu pesan. Di hujung talian hanya tertera 3 perkataan ringkas. Terima kasih, anak. Di sebuah tempat yang jauh dari bandar, Datin Zaharah masih hidup tenang, hari-hari menguruskan kebun sayur kecil di belakang rumah, membaca buku, memasak dan setiap malam duduk mendengar radio FM. Tetapi di dalam hatinya masih ada luka yang tidak sembuh. Imej anak perempuan yang berdiri di bawah hujan kali terakhir memanggilnya ibu sebelum semuanya musnah.
Dia tidak membenci tetapi dia tidak dapat memaafkan bukan kerana dendam tetapi kerana sakit. Sejak hari berjumpa Hafiz di kedai kopi, Nurul seperti jatuh ke dalam kekosongan sepenuhnya. Dia tidak lagi mengambil bahagian dalam temu bual, juga tidak melayari media sosial. Tawaran untuk menjadi duta jenama juga secara automatik hilang apabila kegilaan media mereda. Dia kehilangan semua sumber pendapatan, kehilangan juga imej mangsa yang menyedihkan yang pernah dia cipta untuk dirinya sendiri. Siang hari dia merayau di jalanan malam, kembali ke bilik sewa sempit melihat siling dan air mata terus mengalir. Setiap kali terlelap dia bermimpi melihat imej ibunya berpaling pergi. Atau Hafiz berdiri memandangnya, matanya tenang sehingga menyakitkan hati. Suatu malam tidak tahan, Nurul menelan semua ubat tidur yang dibeli di kedai tetapi mujur rakan sebilik pulang tepat pada masanya memanggil ambulans. Apabila tersedar di hospital, Nurul melihat rakan itu duduk di sebelahnya memandangnya dengan mata bercampur belas kasihan dan kemarahan. "Kamu nak buat apa macam ni? Siapa yang nak kamu mati? Siapa yang akan memaafkan kamu apabila kamu mengakhiri hidup sendiri?" Nurul tidak menjawab. Dia berpaling menghadap dinding, bahunya menggigil perlahan. 3 hari kemudian, Nurul diam-diam meninggalkan hospital. Dia menaiki teksi ke kawasan pinggir bandar tempat seorang kenalan pernah berkata rupa-rupanya Datin Zahara sedang menyewa rumah di sana. Dia tidak pasti sama ada dia akan menjumpai ibunya tetapi di kepalanya hanya ada satu pemikiran, harus melihat ibunya kali terakhir. Walaupun dimarahi, dihalau atau hanya berdiri dari jauh. Malam itu hujan lebat. Teksi berhenti di hadapan sebuah jalan tanah kecil yang menuju ke tepi sungai. Nurul membawa beknya berjalan kaki. Baju hujan yang ditiup angin melekat pada badannya. Semakin berjalan dia semakin teringat zaman kanak-kanak dihantar ke sekolah oleh ibunya, dimarahi ibunya setiap kali ponteng tidur tengah hari. Semuanya terbayang seperti filem lama. Di hujung jalan dia melihat sebuah rumah kampung kecil dengan pagar lampu pelita malap di beranda. Memang ibu Datin Zahara sedang duduk menyiang sayur di dapur, rambut diikat kemas baju kurung biasa. Nurul berdiri di luar pintu melihat ke dalam, kakinya menggigil. Ibu dia memanggil perlahan. Datin Zahara mendongak terkejut. Mereka berdua berpandangan melalui pintu kayu basah hujan. Pada saat itu masa seolah-olah terhenti, segala kontroversi, dendam, kesilapan tiba-tiba mengecil seperti titisan hujan yang jatuh di atas bumbung. Nurul melutut di hadapan pintu, air mata bercampur air hujan. "Saya minta maaf ibu, saya salah, sangat salah. Saya benci ibu, benci abang Hafiz, tetapi sebenarnya saya benci diri sendiri. Saya kehilangan segala-galanya, saya membuat ibu kehilangan segala-galanya, saya tiada apa-apa lagi untuk kehilangan. Ibu jangan tinggalkan saya." Datin Zahara berdiri, tangannya menggenggam erat kain bajunya, langkah kakinya seolah-olah melekat di tanah. Di hadapannya bukan lagi musuh yang telah mendedahkannya di media. Di hadapannya adalah anak perempuan yang pernah dia dukung, pernah menjadi satu-satunya harapan dalam hidupnya. "Anakku," Datin Zahara terluah. Tetapi suaranya tersekat seketika. Dia ingin berlari memeluk anaknya, tetapi kenangan tentang hari-hari dilanda media, tentang kata-kata pedas, tentang kehilangan syarikat, kehilangan Hafiz menariknya kembali selangkah. Matanya berkaca tetapi suaranya masih menggigil. "Kenapa baru sekarang kamu datang? Kenapa semasa ibu masih mampu bertahan kamu tidak pulang?" Nurul menunduk menangis teresak-esak. "Saya tidak tahu, saya bodoh. Saya mohon ibu beri saya peluang untuk bertaubat." Hujan memukul bumbung beranda. Suasana seperti membeku. Datin Zahara melangkah setapak kemudian berhenti. Hatinya seperti dirobek dua. Satu sisi adalah kesakitan yang telah dilalui, satu sisi adalah naluri keibuan yang ingin memaafkan anak tunggalnya. Di kepalanya terngiang kata-kata Hafiz, pada suatu hari ibu tidak perlu memaafkan sesiapa tetapi ibu perlu hidup dengan tenang. Dia memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, tangannya menyentuh perlahan pintu kayu. Di luar, Nurul melutut di bawah hujan menggigil kesejukan dan ketakutan. Malam itu rumah di tepi sungai menjadi titik pertemuan dua takdir. Seorang ibu yang bergelut antara kemaafan dan kesakitan, seorang anak yang berdiri di ambang penebusan dan keputusasaan. Pintu belum terbuka tetapi tangan Datin Zahara sudah berada di selak pintu, menggigil seolah-olah bersedia untuk membukanya atau menutupnya rapat-rapat untuk selama-lamanya. Hujan masih turun lebat di beranda. Nurul melutut di tanah, baju hujannya melekat pada badan, tangannya menggenggam erat anak tangga kayu. Dia tidak lagi menangis bersuara, hanya menggigil seperti anak kecil yang hilang ibunya. Di dalam rumah, Datin Zahara berdiri kaku, tangannya di selak pintu, tapak tangannya basah kuyup dengan peluh.
Sudah berapa kali dia membayangkan saat ini apabila Nurul kembali melutut di hadapan pintu, sudah berapa kali dia fikir dia akan menjerit, akan menghalau, akan menutup pintu dengan kuat. Tetapi pada saat ini jantungnya berdegup kencang, matanya berkaca. Imej-imej melintas Nurul ketika kecil digendong ibunya. Nurul pada hari pertama sekolah rendah memegang erat tangan ibunya. Nurul ketika 18 tahun tersenyum berseri dalam baju kurung. Semuanya seperti filem gerak perlahan yang berselang-seli. Dengan hari-hari kesakitan dia didorong oleh anak perempuannya sendiri ke dalam jurang pandangan umum. "Ibu!" Suara Nurul serak. "Ibu, jangan tinggalkan saya sekali lagi." Datin Zaharah memejamkan mata, air mata mengalir di pipi. Dia faham hanya satu tindakan membuka selak pintu akan mengubah segalanya. Tetapi dia juga takut memaafkan bukan bermakna melupakan. Memaafkan bermakna menerima hidup dengan luka yang ada dan sekali lagi membuka hati kepada orang yang pernah menikamnya. Tiba-tiba bunyi tapak kaki kedengaran di belakangnya. Dia berpaling. Hafiz sedang berdiri di sana memegang payung, badannya basah kuyup. Dia datang mengikut alamat yang Encik Rahim hantar kerana bimbang tentang Datin Zaharah setelah mendengar Nurul mencarinya. Dia melihat pemandangan di hadapannya, anak perempuan melutut di bawah hujan, ibu menggigil di dalam rumah. Pada saat itu dia melihat kedua-duanya patut dikasihani. Dia melangkah perlahan-lahan meletakkan tangan di bahu Datin Zaharah. "Ibu, buka pintu." Datin Zaharah berpaling, matanya kabur. "Kamu suruh ibu buka pintu untuk dia?" Hafiz mengangguk perlahan. "Saya pernah marah kepadanya, sangat marah, tetapi saya tahu dia juga kehilangan segala-galanya seperti ibu. Saya tiada apa-apa lagi dengannya, tetapi ibu masih ada, bagaimanapun dia masih anak ibu." Datin Zaharah memandangnya, matanya berkaca. Seketika dia menyedari lelaki muda ini, yang pernah menjadi punca keruntuhan hubungan ibu dan anak, kini pula menjadi orang yang mendorongnya ke arah kemaafan daripada memendam dendam. Di luar, Nurul mendongak melihat melalui celah pintu, melihat bayangan Hafiz berdiri di sisi ibunya. Dia mengetak bibir, hatinya tersentak. Dia tidak berani berkata apa-apa, hanya menunggu Datin Zaharah menarik nafas dalam tangannya memegang pintu. Segala-galanya seperti terhenti seketika, kemudian klik, selak pintu terbuka. Pintu terbuka, Nurul mendongak melihat ibunya berdiri di sana. Mata ibu dan anak bertemu, tiada lagi kemarahan, tiada lagi cacian, hanya kesakitan yang membara dan keletihan dua manusia yang pernah mencintai satu sama lain begitu banyak sehingga saling menyakiti. Datin Zaharah melangkah keluar ke beranda melindungi rambut Nurul yang basah hujan dengan tangan yang menggigil. "Masuklah, jangan sampai demam." Nurul teresak-esak memeluk ibunya. "Saya minta maaf ibu, saya minta maaf." Datin Zaharah memeluk anaknya, air mata bercampur air hujan, suaranya serak. "Kamu telah menyakiti ibu, tetapi ibu tetap ibu kamu." Hafiz berdiri di belakang dalam senyap. Dia tidak melangkah ke hadapan, juga tidak berpaling. Dia tahu saat ini bukan lagi kisah dia dan Datin Zaharah. Ini adalah kisah seorang ibu dan seorang anak. Malam itu 3 orang duduk di rumah kecil. Di tepi sungai, tiada siapa yang banyak berbual. Nurul tertidur di bahu ibunya. Datin Zaharah memandang Hafiz, suaranya lembut seperti angin. "Kamu tidak marah kepada ibu kerana membuka pintu, kan?" Hafiz menggeleng perlahan. "Saya tidak pernah marah kepada ibu, saya hanya berharap ibu tenang." Di luar hujan telah berhenti, angin sungai bertiup sejuk. Di rumah kecil itu sebuah pintu telah dibuka, bukan hanya dengan selak kayu tetapi dengan sepenuh hati. Sejak malam hujan penuh takdir itu, rumah kecil di tepi sungai tidak lagi sunyi seperti dahulu. Nurul tinggal di situ setiap pagi, bangun awal, menyapu halaman, mencabut rumput, memasak bubur. Dia bukan lagi gadis sombong yang pernah biasa hidup mewah, juga bukan mangsa di mata masyarakat. Kini dia hanyalah seorang anak perempuan yang pernah melakukan kesilapan, sedang cuba memperbaiki ikatan kasih sayang ibu dan anak yang dia sendiri koyakkan. Datin Zaharah tidak terlalu lembut, tetapi dia tidak dingin seperti dahulu. Kasih sayang masih ada, tetapi disertakan dengan kewaspadaan, sesuatu yang difahami oleh mana-mana ibu yang pernah disakiti oleh anaknya. Tetapi setiap kali melihat Nurul membongkok mengelap rumah atau bingung bertanya cara memasak hidangan kegemaran ibunya dahulu, dia mengeluh. Dia sedang mencuba dan dia layak mendapat peluang. Hafiz masih menyewa berhampiran, tetapi setiap hari singgah ke rumah. Dia membantu membaiki bumbung beranda, mengecat semula pagar, membantu kedua-dua ibu dan anak menanam semula batas sayur di belakang rumah. Hubungan antara dia dan Nurul tidak kembali seperti dahulu, tiada siapa yang mengungkitnya.
Mereka berinteraksi seperti dua rakan yang pernah bercinta, pernah terluka, kini hanya tinggal rasa hormat dan kebaikan. Suatu petang ketika ketiga-tiganya duduk di beranda minum teh, Nurul tiba-tiba berkata, "Saya bercadang untuk menjual motosikal lama ibu beri saya modal untuk memulakan hidup baru. Saya mahu mengumpul wang untuk membuka kedai air kecil di pasar bermula dari kosong pun tidak mengapa, tetapi kali ini saya mahu hidup dengan baik." Datin Zahara tidak berkata apa-apa, tetapi seketika kemudian dia masuk ke dalam dan membawa keluar sebuah buku simpanan. "Di sini ada sedikit wang ibu simpan untuk hari tua, sekarang saya pinjamkan kepada kamu. Tanpa faedah, tetapi jika berniaga tidak jujur jangan panggil saya ibu lagi." Nurul berkaca-kaca. Dia mengambil buku simpanan itu dengan kedua-dua tangan menunduk. "Saya janji tidak akan mengecewakan ibu lagi." Hafiz memandang mereka berdua, matanya bersinar dengan senyuman tipis, bukan gembira tetapi lega. Dia tahu pengampunan sebenar bermula apabila seseorang berani melangkah bersama melalui luka-luka. 2 bulan kemudian kedai air kecil Nurul dibuka di pasar awam berhampiran sungai. Datin Zahara memakai baju kurung ringkas, Hafiz memakai kemeja putih. Kedua-duanya datang awal, duduk senyap di sudut melihat Nurul sibuk melayan pelanggan. Seorang gadis muda yang pernah tenggelam dalam kesombongan kini berseri-seri menghantar setiap gelas teh ais, menyapu setiap sampah. Penjual ikan berhampiran berbisik kepada Datin Zahara, "Anak puan sekarang baik sungguh ya, nampak lebih tenang mukanya." Datin Zahara tersenyum, tetapi di sebalik senyuman itu adalah perjalanan panjang penuh air mata dan kehancuran. Ada pelajaran yang hanya apabila sakit sehingga ke tulang barulah seseorang itu akan berubah. Seminggu kemudian Hafiz menerima panggilan dari seorang kenalan lama yang bekerja dalam bidang kejuruteraan, menjemputnya bekerja sebagai pengurus bengkel di sebuah syarikat mekanikal di Kuantan, Pahang. Gaji tinggi, syarat baik. Dia berbelah bahagi. Petang itu dia duduk bersama Datin Zahara di tepi sungai. "Ibu rasa kamu patut pergi. Ibu dan Nurul sudah baik-baik saja." Hafiz memandang Datin Zahara dengan senyuman sedih. "Saya takut ibu kesepian. Saya pernah memiliki segalanya kemudian kehilangan segalanya. Kini saya hanya ingin hidup dengan tenang. Kamu pergilah asalkan kamu kekal dengan diri kamu yang jujur. Itu sudah cukup membahagiakan saya." Malam itu Hafiz pergi berjumpa Nurul. Mereka berdua duduk di bangku batu di hadapan kedai, angin sungai sejuk nyaman. "Esok saya pergi," Hafiz berkata. Nurul mengangguk, matanya berkaca. "Abang marah saya ke?" Hafiz memandangnya lama kemudian menjawab perlahan. "Saya pernah marah, sangat marah. Tetapi kini saya berterima kasih kerana jika tidak ada awak saya tidak akan tahu betapa kuatnya saya. Dan jika tidak ada ibu awak saya tidak akan tahu apa itu cinta yang melampaui batas." Nurul tersenyum. Senyuman tipis seolah-olah ucapan terima kasih yang tidak perlu diucapkan. "Saya harap abang bahagia. Saya juga berharap awak hidup dengan betul dan lengkap." Keesokan paginya bas bergerak meninggalkan perhentian membawa Hafiz, lelaki yang pernah bergelut antara cinta tanggungjawab moral kini bebas meneruskan hidupnya. Datin Zahara dan Nurul berdiri melihat tiada siapa yang menangis, kerana buat pertama kalinya dalam kisah penuh ironi ini ketiga-tiga mereka sedang melangkah ke arah cahaya. Kawasan pasar kecil di tepi sungai kini telah bertambah beberapa kedai air, kedai kuih, gerai sayur-sayuran hijau. Di tengah-tengah deretan kedai yang sibuk, kedai air Nurul masih mengekalkan tempat duduk yang sederhana. Beberapa meja kayu lama, teko teh ais, beberapa cawan kopi filtered dan seorang pemilik kedai muda yang sentiasa tersenyum kepada semua pelanggan. Nurul telah benar-benar berubah. Setiap pagi dia bangun pukul 5.00 memasak air, mengelap meja, kemudian pergi ke pasar memasak beberapa hidangan sampingan untuk dijual. Sesiapa yang singgah sekali pasti kembali lagi. Bukan kerana minuman yang istimewa tetapi kerana kebaikan yang terpancar dari pemilik kedai. Seorang gadis yang pernah dilanda kontroversi di seluruh media sosial kini diam-diam membina semula segalanya dari kosong. Datin Zahara kini dikenali sebagai Makcik Zahara, tidak lagi perlu berjuang sebagai usahawan. Dia meluangkan masa membaca buku, menguruskan tanaman, mengajar anak-anak kecil di sekitar kampung membaca. Wajahnya tenang dan baik hati, matanya telah berkurangan ketajaman yang pernah membuat orang gerun. Kadang-kadang jiran bertanya tentang kisah lama, dia hanya tersenyum. Dalam hidup ini siapa yang tidak pernah tersesat, yang penting kita tahu jalan pulang. Pada suatu pagi di bulan Jun, cuaca cerah, Nurul sedang mengelap meja apabila sebuah kereta berhenti di hadapan kedai. Seorang lelaki melangkah keluar tinggi lampai memakai beg sandang kemeja putih Hafiz. Nurul tergamam.
Dia tersenyum tipis. Hai, ada meja kosong. Dia tersenyum secara spontan. Ada, jemputlah duduk. Dia duduk memesan segelas teh ais, matanya memandang sekeliling kedai kemudian berhenti di bahagian dapur di mana Datin Zahara sedang menyiang sayur belum sempat melihat keluar. Kedai nampak lebih selesa sekarang. Hafiz berkata, suaranya masih lembut seperti dahulu, dan awak pula kurang kurus sekarang. Nurul tersenyum. Mereka tidak bertanya khabar atau adakah baik-baik saja kerana kedua-duanya dapat melihat jawapan di mata masing-masing. Saya balik Kuala Lumpur atas urusan kerja singgah sini sehari. Hafiz menjelaskan, juga mahu melawat ibu dan awak. Nurul mengangguk. Ibu sihat, dengar abang balik mesti ibu gembira sangat. Tepat pada saat itu Datin Zahara keluar. Dia terhenti seketika apabila melihat Hafiz. Matanya mereda kemudian tersenyum tulus. Senyuman yang sudah lama Hafiz tidak lihat dari Datin Zahara. Anakku sudah pulang ke? Hafiz berdiri menunduk seperti kali pertama berjumpa Datin Zahara dahulu. Ya, saya datang melawat ibu dan Nurul. Datin Zahara mengangguk menarik kerusi duduk di sebelahnya, suaranya penuh emosi. Saya sangka tidak akan berjumpa kamu lagi. Saya mana ada lari ke mana-mana, kenapa takut tidak berjumpa? Hafiz bergurau perlahan kemudian memandang dalam-dalam mata Datin Zahara. Ibu betul-betul sihat ke? Lebih kuat dari sebelumnya, sebab itu baru boleh duduk minum teh dengan saya sekarang. Mereka berdua tertawa. Tiada lagi batasan, tiada lagi jarak, hanya kasih sayang yang tulus, tanpa nama, tanpa gelaran, tetapi lengkap dan hangat. Petang itu Hafiz duduk lebih lama dari yang dijangka. Mereka makan bersama, berbual seperti sebuah keluarga yang pernah melalui peperangan hati. Kini dapat duduk bersama dalam kedamaian. Sebelum pergi Hafiz berdiri di beranda melihat kembali rumah lama, kedai air kecil dan dua wanita itu. Seorang pernah menjadi isteri, seorang pernah menjadi ibu mertua, kemudian menjadi isteri dan kini menjadi kenangan. Jika saya tinggal di sini membuka bengkel kecil, ibu rasa bagaimana? Datin Zahara terdiam. Nurul juga terpinga-pinga melihat, kemudian kedua-duanya tertawa, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kerana ada jawapan, hanya dengan pandangan mata sudah cukup. Hanya selepas 2 minggu dari hari kembali melawat, Hafiz secara rasmi berpindah terus ke kampung di tepi sungai tanpa gembar-gembur, tanpa memaklumkan kepada sesiapa. Dia menyewa sebidang tanah yang tidak sampai 100 meter dari kedai air. Nurul membina sebuah bengkel mekanikal kecil yang khusus membuat pagar besi, pagar rangka rumah pasang siap untuk projek-projek di kawasan itu. Penduduk kampung kecil pada mulanya masih segan. Kisah lamanya pernah menggemparkan seluruh media sosial, sedikit sebanyak meninggalkan kesan. Tetapi lama-kelamaan mereka mula memahami. Dia seorang yang baik hati, rajin dan tulus. Bengkelnya kecil tetapi sentiasa bersih. Setiap pagi Hafiz memasang muzik lembut, membuka pintu awal dan bekerja tekun. Sesiapa yang datang membaiki motosikal dia bantu tanpa bayaran. Sesiapa yang meminta untuk mengimpal semula pintu pagar lama, dia tidak mengambil upah jika orang itu miskin. Reputasi Encik Hafiz yang baik hati perlahan-lahan tersebar luas. Nurul pula masih mengekalkan rentak hidup seperti dahulu. Dia tidak lagi bingung apabila berhadapan dengan Hafiz. Antara mereka kini adalah sejenis perasaan yang sukar dinamakan, tetapi jelas satu kefahaman senyap, tanpa kata cinta, tanpa temu janji, tanpa cuba mengikat. Tetapi jika ada apa-apa masalah, orang pertama yang Nurul panggil masih Hafiz. Datin Zahara pula semakin berbeza. Dia seperti semakin tua, perlahan wajahnya semakin cerah, raut wajahnya penuh semangat. Dia sering ke bengkel Hafiz membawa makan tengah hari, kadang-kadang duduk berbual dengan pekerja, bertanya khabar perniagaan penduduk kampung, berbisik mesti mereka berdua masih ada perasaan. Tetapi mereka berhati-hati. Encik Hafiz tidak menafikan tetapi juga tidak mengesahkan, saya hidup dekat dengan orang yang saya sayangi, bagaimana saya hidup biarlah masa yang menentukan. Pada suatu petang di awal musim sejuk apabila matahari baru terbenam, Hafiz tiba-tiba menerima satu bungkusan kiriman dari Kuala Lumpur. Adalah sepucuk surat disertakan draft buku bertajuk Lelaki yang Mengahwini Ibu Mertua, sebuah kisah. Benar, penulis Nurul Ismail. Hafiz membuka setiap halaman, jantungnya berdegup kencang. Buku itu tidak dipenuhi kata-kata pedas atau dendam, tetapi adalah pengakuan senyap seorang wanita yang pernah jatuh, seorang anak yang pernah menyakiti ibunya, dan seorang isteri yang pernah mengkhianati suaminya. Halaman terakhir tertulis, jika ada yang bertanya, mengapa saya menulis buku ini, saya hanya akan menjawab, kerana saya ingin berterima kasih kepada seorang lelaki yang mengajar saya cara mencintai dengan betul, walaupun dia bukan lagi suami.
Saya dan berterima kasih kepada seorang ibu yang berani memilih untuk hidup mengikut kata hati walaupun seluruh dunia berpaling tadah. Hafiz menutup buku matanya berkaca. Malam itu dia membawa draft itu ke rumah Datin Zaharah. Ketiga-tiganya duduk di beranda minum teh membaca semula setiap baris perkataan. Datin Zaharah mengelap air mata. Anakku sudah benar-benar dewasa, Hafiz berkata perlahan. Dia juga sakit seperti kita. Tetapi sekurang-kurangnya sekarang dia tahu hidup untuk orang lain. Datin Zaharah menyambung, tiada siapa yang berkata apa-apa lagi tetapi pandangan mata mereka sudah cukup. Antara mereka tidak memerlukan perkahwinan, tidak memerlukan dokumen, tidak memerlukan perjumpaan semula secara terbuka, kerana mereka sudah cukup mencintai satu sama lain untuk tahu. Kedamaian adalah perkara yang paling berharga. Sebulan kemudian Nurul melancarkan buku itu dalam satu sesi temu bual di bandar. Apabila ditanya, adakah anda berharap untuk kembali bersama bekas suami anda, dia tersenyum menjawab, tidak, saya berharap dia bahagia, walaupun tanpa saya dalam hidupnya. Bagaimana dengan ibu awak? Dia tersenyum tipis, ibu saya sentiasa orang yang paling saya berhutang budi dan saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk membalasnya dengan segala kasih sayang seorang anak. Pada akhir tahun, kampung kecil di tepi sungai mula sejuk. Setiap pagi kabus tebal menyelimuti jalan tanah yang menuju ke pasar. Orang ramai memakai pakaian tebal melangkah pantas. Manakala kedai air Nurul pula lebih sibun dari sebelumnya. Selepas kejayaan buku itu, ramai yang datang mencarinya untuk berbual minum teh, bertanya khabar. Hafiz pula masih sama. Pagi membuka bengkel, petang menutup pintu, malam pulang membaca buku. Ada beberapa kali dia duduk membaca draft buku lama Nurul di bawah cahaya lampu kuning di bengkel, matanya berkaca seolah-olah membaca semula kisah hidupnya sendiri. Sehinggalah pada suatu pagi di awal bulan Mac, Nurul pulang dari pasar, melihat Datin Zaharah duduk termenung di dapur. Di tangannya ada segelas air yang tidak disentuh, wajahnya pucat lesi, bibirnya pucat. Ibu, kenapa? Nurul panik. Datin Zaharah menggeling tetapi matanya tidak lagi waras. Dia rebah ke bahu anaknya. Hospital daerah diagnosis strok ringan, disyaki tekanan darah tinggi, telah berkembang secara senyap sejak lama. Hafiz mendengar berita itu segera berlari ke hospital, hatinya panas seperti api. Dia dan Nurul bergilir-gilir menjaga melihat Datin Zaharah terbaring senyap di katil hospital. Mata yang dulunya tegas dan tajam kini terpejam lesu. Hafiz merasakan hatinya sakit. Inilah wanita yang pernah membuat hidupnya berbolak-balik, tetapi dia juga adalah satu-satunya orang yang berdiri di sisinya apabila seluruh dunia berpaling tadah. Seminggu kemudian Datin Zaharah sedar suaranya lemah tetapi masih cuba tersenyum. Mungkin sudah tua, Tuhan suruh berbaring melihat hidup. Hafiz memegang tangannya, ibu jangan cakap macam tu, ibu belum sempat tengok bengkel saya buka cawangan lagi kan. Nurul duduk di sebelah terdesak-desak, ibu tidurlah di sini, berapa lama pun saya akan jaga, saya tidak akan pergi ke mana-mana. Dia memandang dua orang muda yang duduk di kedua-dua belah katil, sudut matanya merah. Kalian sudah memaafkan saya? Hafiz terhenti seketika, kemudian dia menggenggam erat tangan yang kering kurus itu. Saya tidak pernah marah ibu, cuma marah takdir yang membuat kita saling mencintai pada waktu yang salah. Dia menangis. Buat pertama kalinya selepas bertahun-tahun, wanita keras itu baru berani membiarkan dirinya lemah, bukan lagi seorang hartawan pemimpin, bukan lagi ibu mertua yang dihakimi. Kini hanya tinggal seorang ibu yang menggigil meminta maaf kepada anaknya dan lelaki yang pernah masuk ke dalam hidupnya dengan cinta yang tulus. Selepas rawatan, Datin Zaharah dibawa pulang untuk berehat. Hafiz dan Nurul bergilir-gilir menjaga. Jiran lama yang datang melawat berbisik kepada Nurul, ibu dan anak kamu sekarang betul-betul macam ibu dan anak. Nurul tersenyum memegang tangan ibunya, matanya bersinar dengan cinta yang tidak lagi kekurangan. Pada malam raya itu, ketiga-tiga mereka duduk di tepi dapur di belakang rumah. Hidangan raya sederhana, tiada arak, tiada daging mewah, hanya ketupat, sepinggan rendang dan semangkuk bubur kacang panas. Hafiz melihat bunga api di langit berbisik, tahun baru kita hidup berbeza ya ibu. Tidak lagi merancang, tidak lagi menyembunyikan perasaan sesiapa yang sayang, cakaplah. Datin Zaharah mengangguk perlahan, Nurul pula berpaling mengelap air mata. Pada saat itu ketiga-tiga mereka tahu tahun ini mereka tidak lagi keseorangan. Pada bulan Januari, doktor melaporkan Datin Zaharah perlu berehat panjang, tidak boleh melakukan aktiviti berat tetapi kesihatannya sudah stabil. Hafiz membuat cadangan, bagaimana jika ibu pindah terus tinggal dengan saya? Rumah saya sedang dibina semula, ada bilik khas untuk ibu di sebelah kebun limau.
Nurul menyambung, saya akan menjual kedai air, kembali ke sana membuka kedai semula dekat dengan ibu dan abang kita, hidup berdekatan, tidak perlu risau apa-apa lagi. Datin Zaharah memandang mereka kemudian mengangguk. Buat pertama kalinya selepas bertahun-tahun penuh badai, dia bersetuju untuk membiarkan dirinya bersandar kepada orang lain. 3 bulan selepas raya, rumah kecil di tepi Bukit Limau mula dipenuhi suara manusia, bunyi anjing menyalak, bunyi loceng lembu berbunyi dan bau teh hijau yang harum dari dapur kayu. Hafiz secara rasmi berpindah ke sana bersama Datin Zaharah. Nurul juga berpindah sepenuhnya, menyewa ruang di sebelah, membuka semula kedai air kecil, menjual teh dan juga menerima tempahan menulis artikel, menyunting buku dari jauh. Sebuah kehidupan baru tanpa kontroversi, tanpa gelaran yang rumit, hanya tinggal orang-orang yang tahu mencintai satu sama lain dengan perasaan yang senyap dan tulus. Datin Zaharah selepas bertahun-tahun berjuang kini telah menerima takdir sebagai seorang ibu, seorang nenek di sebuah rumah yang sederhana. Pagi-pagi dia ke kebun menguruskan tanaman, membaca buku malam, duduk bersila bertafakur. Wajahnya kini tidak lagi sombong seperti dahulu, tetapi diganti dengan ketenangan seorang wanita yang pernah kehilangan, pernah melalui benar dan salah, pernah merasai kepahitan dan kemudian belajar 2 perkataan melepaskan. Hafiz pula mengembangkan bengkel mekanikal kecil menjadi pusat latihan kemahiran percuma untuk belia tempatan. Setiap petang Sabtu dia mengajar cara mengimpal besi, membengkokkan keluli, melukis teknikal kepada anak-anak muda di kampung. Walaupun hanya lulusan SPM, Hafiz mempunyai sesuatu yang buku tidak dapat ajarkan, kepercayaan pada kerja keras yang jujur dan hati yang tidak menyerah kepada takdir. Manakala Nurul, dia menjadi seorang wanita yang disayangi di kawasan itu, bukan kerana kecantikan apalagi kerana masa lalu yang gempar, tetapi kerana cara dia bangkit berdepan dan menebus kesilapan dengan segala keberanian seorang yang pernah tersilap calon. Suatu ketika dalam sesi aktiviti wanita tempatan, apabila dijemput untuk berkongsi tentang pilihan yang salah, dia hanya berkata ringkas, "Saya telah memilih yang salah, tetapi saya tidak membiarkan kesilapan itu menjadi noda seumur hidup. Saya memilih untuk memperbaikinya dan mujurlah saya mempunyai seorang ibu dan seorang lelaki yang tidak berpaling tadah kepada saya." Penduduk kampung yang dulunya menerima kisah yang pernah menggemparkan itu, kini jika ada yang menyebut Encik Hafiz yang dulu kahwin ibu mertua tu, akan ada yang menjawab perlahan, "Apa yang penting bukan kisah lama, yang penting dia hidup dengan baik dan orang baik layak bahagia." Pada musim panas itu, buat pertama kalinya selepas lebih 4 tahun, ketiga-tiga mereka pergi bercuti bersama, tidak mewah, tidak hotel mewah, hanya perjalanan motosikal ke kampung nenek melawat sebuah masjid lama. Datin Zaharah memasang kemenyan, berdoa. Apabila keluar dia berkata perlahan, "Saya berdoa agar di kehidupan akan datang, jika masih ada jodoh bertemu, mohon kita saling mencintai pada waktu yang tepat." Hafiz dan Nurul berdiri di sebelah, tidak berkata apa-apa, hanya memegang tangan Datin Zaharah dan mendongak ke langit yang tinggi. Hati mereka ringan seperti awan putih, kisah lama ditutup tetapi kenangan masih ada di sana. Ia tidak perlu dipadam, hanya perlu kita belajar menjadikannya pelajaran dan bukan luka. Dalam hidup, kadang-kadang kita tidak boleh memilih bagaimana segala-galanya bermula, tetapi kita sentiasa mempunyai hak untuk memilih bagaimana ia berakhir. Orang baik boleh tersilap langkah, tetapi jika tahu kembali ke jalan yang benar dan hidup dengan baik, pasti akan menemukan kedamaian. Manakala orang yang tidak berperasaan hidup hanya untuk memuaskan keegoan, lambat laun akan membayar harganya dengan kesepian dan penyesalan.